ayam. Masak apa tu? Hari ni kita masak nasi ayam. Memula kita rebus dulu ayam sebelum masak. Kita masukkan bawang putih dan halia. Sementara tu kita kisarkan bawang putih, bawang besar, halia kita kisar sampai lumat. Bila ayam dah masak, kita boleh perapkan ayam bersama bahan kisar tadi. Masukkan sos tiram, masukkan kicap, masukkan madu ataupun minyak. Perasakan dengan garam. Kita gaulkan sampai sepati. Lepas tu kita biarkan untuk seketika. Untuk sambal pula kita kisarkan tomato, cili besar, cili merah, masukkan bahan kisar, masukkan sikit air, kita kisar sampai lumat. Lepas tu kita masakkan atas dapur. Kita perasakan gula, garam dengan cuka. Lepas tu kita masakkan sampai pekai. Dah pekai kita boleh angkat. Untuk nasi pula kita cairkan pelantang, masukkan serai, daun pandan, 4 sekawan, bahan kisar, tumiskan sampai lelek bau. Lepas tu kita boleh masukkan beras. Lepas tu kita masukkan air rebusan ayam. Lepas tu kita perasakan dengan garam, dengan kunyit. Lepas tu kita masakkan nasi macam biasa. Sementara tu kita boleh buat sup. Kita panaskan minyak, kita tumiskan 4 sekawan, masukkan bahan kisar, tumiskan sampai naik bau warna golden. Lepas tu kita masukkan ke dalam air rebusan ayam tadi. Kalau air tak cukup kita boleh tambah air lagi. Lepas tu kita perasakan dengan garam, masukkan cube hati ayam, kita masakkan sampai mendidih. Sementara tu kita boleh bakar ayam yang kita perap tadi selama 15 minit ke 20 minit 180 darjah. Bila sup dah masak, nasi dah masak, kita boleh taburkan irisan daun sup dengan bawang goreng. Lepas tu untuk sambal kicap pula kita boleh gunakan lebihan berapa ayam tadi. Kalau pekat kita boleh tambahkan sikit sup, tambahkan kicap, kita gaulkan sampai dah sepati. Bila semua dah masak, rasa pun dah okey, makanan boleh dihidangkan bersama salad. Jom makan.